Dah start jadi pemancing ni. Kalau tengok kedai mancing mesti nak singgah. Tapi kan kalau dah singgah tu bolehlah cuci mata tengok rod dengan reel dekat sini. Tengok tu tak salah. Tapi dah sampai angkat mesin dan siap suruh orang pasang tali lagi. Kan aku dah cakap daripada niat datang nak tengok terus terbeli guys. Lepas aku dah beli tu terus aku bawa pergi test dekat kolam Sand Wheel. Kali ni aku nak repeat balik pasal aku kumpau hari tu. Sampai je dekat kolam aku terjumpa dengan Syafiq Tekong Kuala Gula ni. Korang kalau nak booking trip boleh Roger dia tau. Untuk teknik yang pertama ni aku menggunakan soft plastik. Dan ni banyak kali jugalah aku strike, tapi hujung-hujung dia lucut lah pula. Kalau petang ni kalau korang guna teknik casting memang laku keras. Untuk fight bersama dengan reel baru ni memang tak mengecewakan. Tapi jujur lah aku cakap, karau dengan mesin baru ni memang puas hati. Tak goyang man. Apa pun korang layan lah bunyi drag daripada mesin baru aku ni. Hahaha. Akhirnya naik pun ikan ni. Sorry to say lah, lepas ni ikan ni dah tak boleh bully aku dah. Kalau korang nak try ketahanan reel dengan rod korang, boleh datang sini. Boleh lah dekat sini buat nak lepas rindu tu. Untuk mesin yang aku test ni memang puas hati. Lepas tu harga dia pula mampu milik. Okey lah, terima kasih yang dah tengok video aku ni sampai habis. Apa-apa pun salam satu joran. Bye bye.